Pelakon Amiza Aznan berkongsi berita yang sangat mengharukan apabila anak keduanya Adrian Adam yang berusia 18 tahun disahkan menghidap kanser tulang. Perkhabaran sedih ini dikongsikan Amiza melalui akaun Instagram miliknya di samping menyambut bulan Ramadan yang juga merupakan bulan kelahiran kedua-dua anaknya. Menurut Amiza, kejadian yang sama berlaku pada tahun lepas apabila anak sulungnya Andre Mikhail juga disahkan menghidap kanser paru-paru dalam tempoh yang hampir serupa, iaitu pada bulan Ramadan dan bulan kelahirannya. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita doakan semoga dipermudahkan urusan Amiza dan anak-anaknya diberikan kesembuhan. Assalamualaikum, salam Ramadan. Hari ini merupakan Ramadan pertama pada bulan Februari, bulan yang begitu istimewa kerana ia adalah bulan kelahiran anak-anak saya. Sama seperti tahun lalu, pada bulan yang sama anak saya Andre Mikhail yang berusia 18 tahun disahkan menghidap kanser paru-paru, dan tahun ini pada bulan Ramadan yang sama serta Februari, bulan kelahiran anak saya Adrian Adam pula disahkan menghidap kanser tulang, tulisnya di Instagram. Sebagai seorang ibu, Amiza mengakui bahawa perasaan yang dilaluinya sukar untuk diterjemahkan dalam kata-kata. Saya manusia biasa dan juga seorang ibu, ada pelbagai perasaan yang terpendam tetapi saya takut untuk meluahkan. Apa yang saya mampu lakukan adalah memohon doa untuk kedua-dua anak saya, Andre Mikhail dan Adrian Adam, tambahnya. Semalam, Amiza turut memberikan update mengenai keadaan Andre yang sedang berjuang melawan kanser paru-paru tahap 3. Dikatakan bahawa paru-paru kanan Andre tidak lagi berfungsi kerana saiz tumor yang semakin membesar. Dalam hantaran tersebut, Amiza sekali lagi memohon doa daripada orang ramai agar segala proses rawatan untuk anak-anaknya dipermudahkan serta berharap agar ada keajaiban untuk penyembuhan mereka.